The moment of truth. Jom kita tengok. Sekarang ni dekat bahagian hotel aku, dengan sekarang tempat sekarang ni, aku rasa lower ground, tapi bau dia sedap gila guys. Tapi tak halal lah. Tempat ni dia lebih kurang macam Jiufen, Taiwan. Lorong-lorong kecil, bangunan-bangunan lama. Alright guys, makanan kita dah sampai. Mi tarik daging dengan air Pepsi. Kita refill dulu. Alright guys, good morning. Untuk hotel di Chongqing, aku stay di Chimen Team Hotel di Fangbei Hongyadong Shop. So nak cari hotel ni, korang kena cari Times Square Apartment Tower D. Hotel ni memang strategik. Dia ada dekat tengah city center. And then depan sana ada stesen kereta api. So senang untuk korang travel and then pergi ke stesen kereta api ke apa. Tapi nama hotel dia dekat trip.com dengan bangunan dia lain. So korang cari je bangunan ni nanti. Times Square Apartment. Dia betul-betul depan Park 108. Jom. Okay, let's go. Okay, ni suasana hari Ahad pagi di Chongqing. Ramai orang tapi tak terlampau crowded. So, hari ni first destination kita akan pergi ke Kuising Building. Basically, Kuising Building ni kita nak tengok bangunan dia yang multiple level tu. Aku pun tak tahu nak expect apa. Kita kena tengok dulu. Jom. Alright guys. Sekarang kita dah sampai Kuising Building. Right. Tempat dia ada macam dataran lapang. Okay, kau boleh nampak bangunan-bangunan dekat sekeliling dia. Tapi aku nak tahu, dekat bangunan-bangunan kat belakang aku ni semua lower ground ataupun dia dekat level berapa-berapa yang aku pun tak tahu. Jom kita tengok. Okay, now the moment of truth. Jom kita tengok. Sekarang ni dekat bahagian hotel aku, dengan sekarang tempat sekarang ni, aku rasa lower ground, tapi damn. Masih ada beberapa puluh level lagi bawah kita. Walau wei. Wowie. Kalau korang gayat takut jugalah kau duduk atas
jambatan ni. Tapi serius guys, memang tinggi gila. Tengok bangunan bawah tu. Macam mana dia orang buat, aku pun tak tahu. Tapi serius, yang bangunan tinggi-tinggi ni semua, dia orang semua start daripada level ni, bukan daripada level bawah sana. Wah. Cruising building done. Level berapa sekarang? Aku pun tak tahu. Tapi kalau korang datang Chongqing, tempat ni boleh lah korang datang. Menarik. Hui. Kalau korang nak pergi ke cruising building tu, korang usually akan keluar daripada laluan underground ni, and then korang akan straight jumpa macam bangunan lama ni. Tapi ni actually hospital. Bila korang dah jumpa ni, korang pergi naik tangga tu. Korang naik tangga tu sampai atas. Dan bila korang dah naik tangga tu, korang akan jumpa orang-orang berniaga macam ni lah. Dan korang straight lagi sampai depan tu, sampai dataran lapang tu. And then bila korang dah sampai sini, korang straight je ke building besar tu. Dia akan ada 2 jambatan dia tu. Kat situ korang boleh tengok level-level dia lah. Okay, cruising building. Pergi je belakang tu, nanti korang akan jumpa. Okay, kita ke next destination pula. Right guys, sekarang aku nak pergi cari makanan. And kalau korang nak cari makanan halal dekat Chongqing ni, korang pergi dekat stesen Jiaochangkou exit 4. So depan ni semua banyak makanan halal. So perut pun dah lapar, jom kita cari makanan apa yang sedap kat sini. Alright guys, makanan kita dah sampai. Mi tarik daging dengan air Pepsi. Kita refill dulu dan kita sambung yang jalan. Alright guys, kalau korang nak makan makanan halal yang sedap dekat Chongqing, korang pergi stesen Jiaochangkou exit 4, and then korang cari kedai ni, Lanjiao hand pull noodles. Ni lambang halal dia, Qingzhen. Makanan dia sedap. Korang order mi tarik dia, tu signature dish dia, very good. Harga ni murah, and then portion dia banyak gila. Tadi untuk satu mi tarik dengan satu air, harga lebih kurang RM11 kot, 19 yuan. So terbaloi korang datang ni. Alright guys, so sekarang aku decide untuk pergi ke Chikiko Ancient Town. Chikiko
So kalau korang dekat China ni, pergi mana-mana pun better naik public tau, especially subway. Lagi murah and lagi senang, tak ada jam and cepat sampai. Subway dia. Alright, kita dah sampai Chikiko Ancient Town. Tempat dia agak jauh sikit. Kalau dari city centre lebih kurang 10 stesen macam tu, sebab dia outskirt. So ni dia Chikiko Ancient Town. Teko besar. Okey. Sampai Chikiko Ancient Town. Hey, Sun Wukong. Tang Hulu.老板 ，Go！
别闹闹的了，你爸一会儿生气了。有趣。Pernah naik tangga, tapi kat atas ni tak ada apa-apa pun. Aduh, hai. So kat Ancient Town ni banyak kedai teh untuk orang minum santai-santai di belakangnya. Tofu. 两个小包子，小包子。三三，好小。三鲜果开放地方好讲。咱先来体验一下当皇帝，当皇后。看一下大姐，开放好讲。 So sekarang suhu lebih kurang 16 Celsius. Oh. UK gula tu based on corak apa yang kita pilih. Nice. Bau dia sedap gila kan. Tapi tak halal lah. Kat sini dia banyak jual skewers. Mungkin skewers dia famous kot kat sini. Sebab tengok banyak jual.
走。绕一圈嘛，到啥街？吃那么多你们？你们吃不饿不饿啊？I am in Chikiko. Mungkin plug kat sini cerita tentang history tempat ni, tapi aku tak faham Chinese. Tapi aku rasa dia cerita pasal history dia kot. Okay. And Oyen ada di mana-mana. Oh, dekat China pun Oyen nakal ke ah? Oyen. Oi. 那个不能吃了，对吗？我过来了，他不吃。好吧，他不吃。Oyen nakal. Yo. Ni makan tu. 对呀，我拍下来了，你注意点。妈咪，弟弟。跟我一样吃的。 Bye bye. Tempat ni dia lebih kurang macam Jiufen, Taiwan. Lorong-lorong kecil, bangunan-bangunan lama. Nice. 来里面来了解一下哈。 Alright. Basically Chikiko Ancient Town ni tempat dia penuh dengan kedai makan, kafe-kafe, and then yang jual souvenir je. Tapi konsep dia nice lah. Bangunan-bangunan lama, ada alley-alley, lorong-lorong kecil macam ni. Untuk yang suka tak gambar, buat video, shoot datang lah. Tapi nak kata banyak aktiviti boleh buat atau tidak, just korang boleh cuci mata dengan shopping lah kat ni. Selain daripada tu tak banyak pun. Okay, Chikiko Ancient Town settle. Now kita balik ke City Center. Let's go. 非遗宫崎鸡欢迎您，文创感章非遗美食重新特产手作潮玩，5楼非遗宫崎鸡应有亲友到李子坝看。 Alright guys, now kita ada dekat Lizzie Bar. Basically Lizzie Bar ni tempat kita nak tengok dia orang punya train masuk dalam bangunan. Alright. Okay, ni bangunan dia.
Dan dalam tu ada train station. Panjang ni train station dia. Liziba Station. Jom kita duduk ujung sikit, tengok view cantik sikit. Okey, ada satu train. Ngam turun dapat tengok. Apa, kita tunggu lagi satu train. Okay, korang tengok. Ramai gila orang kat ni. Semua nak tengok train tu. Banyak yang buat trip apa semua. Tak tahu hari biasa penuh macam ni atau tidak. Tapi hari ni hari Ahad. Wowie. Okey. Sini aku rasa view okey. Kita tunggu train jap. Alright, train sudah keluar. Okey. Liziba platform done. Alright guys, kalau korang nak pergi ke Liziba viewing platform ni, korang search je ataupun naik je train ke Liziba Station. And then bila korang sampai, dia ada direction, korang turun je. Lepas tu seberang jalan. Bila korang seberang jalan, korang pergi ke ujung sikit, dan korang akan dapat view ni. Aku rasa ni view terbaik kot untuk korang dapat kereta api tu masuk dan keluar. Okey. Okey. Dekat depan view platform ni, korang boleh dapat view city center juga. Cuma sekarang petang pukul 5.30 and agak kabut sikit. Dan aku pun tak tahu aku kat tingkat berapa sekarang. Sebab rasa dah lower ground. Tapi masih ada lagi jalan raya dekat bawah ni. Dan bawah jalan raya tu ada jalan lagi. So nice. Okay. Datang Chongqing, korang datang sini. Liziba Station. Oh, gerak. Hello.
Kita melawat panda sekejap. Okay, now kita dah ada kat city centre balik, and kita akan habiskan episod Chongqing di sini. Till next time, and kita jumpa di next video. Take care, peace and ciao guys.